Ciri-ciri motor korang dah kena buat top set. Okey, hari ni korang, aku nak interview pemain aku. Ciri-ciri motor yang kena buat top set. Let's go. Nazar, aku nak tanya kau. Apa ciri-ciri motor yang kena buat top set? Mi hitam makan. Bar kembar. Okey, jom kita pergi yang seterusnya. Iskandar, ciri-ciri motor yang kena buat top set? Wah, bocor. Lagi? Kita makan. Beh, nak tanya, ciri-ciri motor kena buat top set? Motor tak ada power dan keluar asap dan Siapa? saya asap putih. Arif. Ciri-ciri motor yang kena buat top set? Mileage dah tinggi lah. Lain power dah kurang lah. Abang ambil uduk ke bang? Syah. Aku nak tanya, apa ciri-ciri motor yang kena buat top set? Bunyi, lost power, Lagi? lepas tu lost contact. Okey korang, itu saja yang daripada pemain aku. Tapi bukan tu je, banyak lagi ciri-ciri lain. Kalau korang ada masalah seperti yang dinyatakan tadi, korang boleh datang ke Nick Motorsport. Jumpa lagi di Nick Motorsport, Pusat Servis Standard Kilang. Yang mau dia jangan datang, standard je datang. Bye-bye.